Perjalanan diteruskan melalui landscape yang hampir sama. Kau nampak putih all over, sometimes kau nampak view gunung daripada jauh, and then kau akan masuk dekat Pine Tree Forest ni. Ada sedikit bumpy roads ni lah, kau nampak lompat-lompat macam ni. And kat depan sikit tu kita orang berhenti sebab Dita jatuh from her sled. That's the first fall of the day lah. At some point kita orang berhenti lagi sebab nak pakaikan stokin dekat anjing-anjing kita orang sebab dah terlampau sejuk and orang gerak terlalu laju. Benda ni cute lah to protect their feet, but sometimes dia senang tercabut juga. So macam nanti ada berhenti tengah-tengah lagi, kena pakai pula stokin lain yang dah tercabut tu lah. Okay, lepas tu aku nak share satu fun fact lah. Dog sled ni sebenarnya agak laju. Kalau kau nak tahu, kita punya perjalanan ni sebenarnya average speed dia 13 ke 15 km per hour lah. Sebenarnya dia boleh pergi laju lagi.